Okay, hi guys. Saya Gary daripada Jusia Motor. Hari ini kita nak review sebuah Yamaha Traxxer 900 GT tahun 2020. Dengan harga jualan kita nak offer 42,800 sahaja. Minimum deposit 100, bulanan 700 lebih selama 7 tahun. Jom kita tengok. First, windshield depan original. Tapi windshield depan dia boleh adjust tinggi rendah lah. Okay, handleguard memang asal datang ada handleguard. Lampu semua lawa. Alright, warna biru matte. Memang original punya warna. UST fork warna gold. Kaliper kiri kanan, ABS brake. Lepas tu tayar depan ada 85% lagi daripada Michelin Road 6 punya tayar. Saiz 120/70/17. Predator guard dah ada. Alright. So crash bar heavy duty dah ada. Engine 3 cylinder, tune. Kemudian tayar belakang pakai Power 6 Michelin Power 6 95%. Tayar banyak lagi. So Nissin punya kaliper belakang, ABS. Lepas tu ada box. Ini pun around 58 liter kot. So besar jugalah aluminium box. Kemudian semua lawa lagi. Ada adjustable suspension, QS system. Dengan kita tengok meter pula. So motor ni datang dengan cruise control. Cruise control, ABS punya adjustable. Mode A tu power, mode B tu range, mode standard tu standard lah. Traction control, ada warmer gripper boleh off, boleh on. Indicator semua adalah. Mileage 70,000 original. QS system dah ada. Okay, last kita check sound dia. Alright, sound dia pun tune lagi. So ulang sekali lagi, tahun 2020 Yamaha Traxxer 900 GT TFT meter. Harga jualan 42,800, minimum deposit 100, bulanan 700 lebih selama 7 tahun. Minat PM, bye.